Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau hidup kita rasa tak tentu arah, ayat ini menjawab semua. Ya, Allah kata ada satu kitab yang tak ada satu pun keraguan di dalamnya. Dan ia bukan untuk semua orang ya, tetapi untuk orang-orang yang mahu bertakwa ataupun orang-orang yang mahu menjadi baik. Allah memulakan Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ini dengan satu kenyataan yang paling berani, iaitu Zalikal kitab ya. Kitab ini iaitu Al-Quran tidak ada keraguan langsung. Tiada salah fakta. Tiada kesilapan ya. Tiada mempunyai kecacatan. Dan ia bukan sekadar kitab atau bukan sekadar buku, tetapi petunjuk hidup untuk mereka yang bertakwa. Jadi mari kita lihat 5 poin ya, tadabbur atau 5 poin yang bernilai tinggi. Yang pertama ya, Allah berfirman, Zalikal kitab. Buku ini satu yang sangat agung. Allah menggunakan perkataan zalika ya. Itu bermaksud itu. Dan di sini bukan bermaksud ini ya, seolah-olah menunjukkan yang begitu jauh ya. Jadi ulama berpendapat mengatakan bahawa ia tanda ketinggian dan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, tiada keraguan langsung ya. La raiba fih. Semua manusia mungkin kadang-kadang merasa ragu ya. Tetapi Allah mengumumkan bahawa kebenaran mutlak berada di sini. Siapa yang ragu? Masalahnya bukan pada Al-Quran ya, tetapi pada hati manusia itu. Yang ketiga, Al-Quran bukan buku untuk dibaca, tetapi ya untuk diikuti. Ayat ini menekankan fungsi utama Al-Quran ialah hidayah, iaitu guidance. Kalau telefon itu pun sendiri memerlukan manual, tambahkan manusia lah, lebih-lebih lagi ya. Yang keempat, hudal lil muttaqin, petunjuk tetapi hanya untuk orang-orang yang tertentu. Al-Quran tak beri hidayah kepada semua, tapi hanya kepada mereka yang bersedia berubah, mereka yang hatinya lembut, mereka yang jiwa yang mahu mendengar, dan mereka yang meletakkan Allah di hadapan ya. Inilah ya menjawab kepada dua orang mungkin membaca ayat yang sama, tetapi kesannya berbeza. Yang kelima, takwa ialah syarat mendapat hidayah ya. Tidak mestinya kita mempunyai ilmu yang tinggi ya. Tidak semestinya kita bergelar ustaz ya untuk mendapat hidayah ya. Tidak semestinya kita banyak menghafal ayat Al-Quran ya. Tetapi takwa, rasa takut dan cinta kepada Allah ya, inilah kunci membuka kepada lampu hidayah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mendapat hidayah daripada Al-Quran. Lembutkan hati kami dan kuatkan takwa dalam hidup kami. Amin ya rabbal alamin.